Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang refleksi RPH kemahiran membaca bahasa Melayu yang bertajuk kata adjektif. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nur Jawzah Syafiqah binti Jamalulai, dan rakan-rakan seperjuangan saya, Nur Ain binti Muhammad Ikmi dan Adam Haris bin Cik Seman. Pengenalan, pengajaran ini dilaksanakan dalam mata pelajaran bahasa Melayu dengan memberi fokus kepada kemahiran membaca bagi tajuk kata adjektif. RPH ini dirancang secara sistematik iaitu secara tersusun untuk membantu murid mengenal pasti, memahami serta menggunakan kata adjektif dengan betul dalam ayat mereka. Melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan, murid bukan sahaja dapat menguasai aspek bahasa, malah mampu mengaitkan penggunaannya dalam situasi harian mereka. Pendekatan ini juga bertujuan meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran bahasa serta menggalakkan pelibatan aktif dalam kelas. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada refleksi bagi rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Baiklah, untuk rancangan pengajaran harian kami, yang pertama mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 dan kelas 4 Ibnu Sina. Bilangan murid ialah seramai 24 orang. Tarikh pelaksanaannya ialah pada 2 April 2026 iaitu pada hari Khamis bermula dari jam 8 pagi sehingga 9 pagi yang bertemakan kehidupan bagi manusia yang bertajuk kata adjektif dan yang memfokuskan kemahiran membaca dan bertutur. Seterusnya, kita bergerak kepada standard kandungan yang kami gunakan, iaitu untuk memahami dan menggunakan kata adjektif dengan betul. Murid didedahkan dengan konsep dan fungsi kata adjektif dalam ayat. Penggunaan kata adjektif diterapkan dalam konteks komunikasi harian dan dapat membantu murid membina ayat yang lebih gramatis dan bermakna. Standard pembelajaran. Yang pertama, mengenal pasti kata adjektif. Yang kedua, murid mengenal pasti perkataan yang menunjukkan sifat dalam ayat tersebut. Yang ketiga, mengelaskan kata adjektif tersebut. Yang keempat, murid dapat membezakan jenis seperti warna, bentuk, perasaan dan sebagainya. Yang seterusnya, murid dapat membina ayat dan akhir sekali murid dapat menghasilkan ayat sendiri menggunakan kata adjektif dengan betul dan sesuai dengan konteks ayat tersebut. Objektif bagi pembelajaran kami iaitu ingin murid mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata adjektif. Seterusnya, menguji kefahaman asas murid terhadap konsep yang diajar, membina ayat dengan betul dan gramatis, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar dan meningkatkan kemahiran membaca. Akhir sekali, murid dapat memahami teks dengan lebih baik melalui pengecaman kata adjektif. Seterusnya kita beralih kepada aktiviti PDP. Yang pertama, pengenalan bagi kata adjektif. Guru menunjukkan gambar situasi kepada murid dan murid diminta untuk menyatakan ciri berdasarkan gambar. Sebagai contoh, cantik, besar, merah dan sebagainya. Guru mengaitkan jawapan dengan konsep kata adjektif yang bertujuan membantu murid memahami konsep asas bagi kata adjektif melalui rangsangan visual. Yang kedua, lakonan emosi manusia. Murid melakonkan emosi seperti gembira, sedih, marah, malu dan sebagainya. Murid lain cuba untuk meneka dan menyatakan kata adjektif yang sesuai dengan lakonan yang telah dilakukan oleh rakannya. Kemudian guru akan membimbing penggunaan kata adjektif yang betul. Bagi lakonan emosi manusia ini ialah bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman kata adjektif melalui aktiviti menyeronokkan dan juga interaktif. Yang ketiga, kuis interaktif yang digunakan menggunakan laman sesawang Kahoot. Murid akan menjawab soalan kuis menggunakan Kahoot dan murid akan memilih jawapan yang tepat berkaitan kata adjektif. Guru akan membincangkan jawapan bersama-sama dengan murid. Tujuan bagi pelaksanaan murid menjawab kuis soalan Kahoot ini ialah bagi mengukuhkan pemahaman dan meningkatkan penglibatan murid melalui teknologi. Yang keempat, mendengar muzik. Murid mendengar lagu yang mengandungi kata adjektif. Murid mengenal pasti dan menyebut kata adjektif yang didengar. Guru menyemak
dan membetulkan jawapan. Tujuan daripada aktiviti ini ialah membantu murid untuk mengenal pasti kata adjektif secara santai melalui didik hibur. Dan aktiviti PDP yang terakhir iaitu aktiviti yang kelima menggunakan bahan bantu mengajar. Murid mengambil kad perkataan yang mengandungi kata adjektif. Kemudian murid akan membaca dan mengelaskan kata adjektif tersebut mengikut kelas yang telah ditetapkan sama ada warna, sifat ataupun ukuran. Kemudian murid diminta untuk membina ayat secara lisan dan seterusnya murid akan memasukkan kad tersebut ke kategori yang betul. Tujuan bagi aktiviti ini ialah untuk mengaplikasikan pengetahuan kata adjektif melalui aktiviti yang menarik. Kesemua aktiviti PDP ini dirancang secara berperingkat daripada pengenalan hinggalah aplikasi bagi memastikan murid dapat memahami dan menggunakan kata adjektif dengan berkesan. Kesimpulannya, PDP ini mengintegrasikan bahan maujud dan teknologi secara seimbang selari dengan konsep pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif dan berpusatkan murid bagi meningkatkan kefahaman serta minat murid terhadap pembelajaran. Baiklah, ini merupakan video simulasi pengajaran dan juga pembelajaran daripada kami. Selamat menonton. Okey, baiklah semua. Sekarang kita beralih pula kepada aktiviti kita yang terakhir pada hari ini. Okey. Aktiviti apa cikgu? Nanti kamu semua tahu. Apa ni? Apa tu? Apa ni? Okey, inilah aktiviti kita pada hari ini. Okey, ini merupakan salah satu bahan bantu mengajar cikgu, iaitu mengenai kata adjektif, sifat, warna dan juga ukuran. Okey. Okey, jadi macam mana aktiviti ini dijalankan? Okey, nampak tak apa ni kat tangan cikgu? Nampak. Okey, apa ni? Kuih apa ni? Dorayaki. Dorayaki. Okey, selalunya dorayaki ni di dalam cerita Doraemon kan Doraemon selalu makan dorayaki kan? Okey, jadi pada aktiviti ini ialah mengenai kata adjektif. Okey, jadi dekat setiap roti dorayaki ni terdapat satu kata adjektif. Okey, jadi cikgu nak nanti anak-anak murid cikgu semua orang kena ambil satu. Okey, ambil satu je, jangan ambil banyak, ambil satu je kuih dorayaki di dalam ini dan juga cikgu nak kamu bina ayat dengan menggunakan kata adjektif yang terdapat pada roti dorayaki tu. Okey, jadi bila kamu semua dah siap bina ayat dengan menggunakan kata adjektif ini, nanti kamu semua perlu datang ke depan dan suap Doraemon dengan kuih dorayaki ni. Suap okey boleh. Perlu menyuapnya dengan kata adjektif yang betul lah. Jika kata adjektif awak semua, jika kata adjektif kamu, contoh, mempunyai kata adjektif ukuran, kamu semua kena masukkan dekat Mulut dia. mulut dia yang ada kata adjektif ukuran. Okey, begitulah juga dengan sifat dan juga warna. Boleh. Okey, jadi okey. Saya dulu. Okey, boleh. Nah, ambil satu je. Okey. Okey, nah, Ain. Okey, Atika. Okey, Suraya pula. Okey, baiklah. Sekarang semua dah ada? Dah. Satu roti dorayaki je. Ada yang ambil dua ke? Satu je. Satu je. Okey. Jangan tipu Okey, pegang elok-elok ya. Okey, jadi siapa sini dia secara sukarela dia nak bangun dan juga bina satu ayat menggunakan kata adjektif yang dia dapat. Saya boleh. Okey, Jauza silakan. Saya dulu Boleh. Okey. Kata adjektif yang saya dapat ialah kuning. Jadi, saya akan bina ayat warna kegemaran Atika ialah warna kuning. Okey, betul. Okey, jadi saya rasa Doraemon akan makan. Ya, kenapa Doraemon kena makan? Sebab ni warna cikgu. Jadi warna. Oh, Doraemon ialah kata adjektif bagi sifat warna. Okey, Okey. baik. Jadi, masukkan dalam mulut Doraemon. Ya, makan. Okey.
Okey, baik. Okey, Ain pula nak cuba. Okey, silakan Ain. Perkataan adjektif yang saya dapat ialah hijau. Jadi ayatnya lelaki itu memakai baju yang berwarna hijau. Okey, betul. Masuk kat sini. Okey, ia merupakan kata adjektif bagi Warna. warna. Okey, pandai Ain. Okey, seterusnya siapa pula nak cuba? Atikah atau Suraya? Saya cikgu. Atikah dulu, silakan. Jadi perkataan yang saya dapat ialah panjang. Ayatnya ialah pembaris Ali itu sangat panjang. Okey. Jadi panjang ni merupakan kata adjektif ukuran. Jadi saya akan masuk dekat sini. Okey. 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 Apa masukkan? Okey. Masuklah Okey, Tika. kita masukkan. Okey, tekan kuat sikit. Nampak sikit. Aduh, mulutnya kecil cikgu. Ya. Okey, pandai. Betul. Okey, selanjutnya Suraya. Okey, kata adjektif yang saya dapat ialah baik. Baik. Jauza seorang yang sangat baik. Okey, Ini jadi ialah kata adjektif sifat. kata adjektif sifat. Okey, betul. Yeay, pandai semua. Okey. Okey, baiklah semua. Macam mana? Dah habis dah bagi aktiviti kita pada hari ini. Jadi macam mana? Seronok tak semua? Seronok! Okey, jadi cikgu nak kamu semua pilih dalam banyak-banyak aktiviti yang kita jalankan pada hari ini. Aktiviti yang mana kamu semua suka? Okey, kita mula dengan Jauza. Saya suka yang kahut cikgu. Yang kahut. Okey, Ain. Saya suka lakonan. Lakonan. Saya Okey. suka yang menyanyi. Menyanyi. Okey. Saya suka dunia berhambat pengajian cikgu. Wah, jadi nampak tak kat sini bahawa kita semua ada setiap orang mempunyai perbezaan dari segi dari segi Okey. Okey, jadi nampak tak kat sini semua orang mempunyai perbezaan dari segi cara mereka belajar. Ada yang suka kahut, ada yang suka menyanyi, dan juga ada yang suka menggunakan belajar sambil bermain. Okey, Betul. jadi disebabkan itulah cikgu menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran. Okey. Okey, jadi habis dah. Jadi nanti kesimpulan aku video asnya. Oh ya je lah. Ayat dah. Jadi itu saja kelas pada hari ini. Boleh. Okey, jadi baiklah semua. Maka telah berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap semua orang dapat mempraktikkan cara kaedah pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Ya. Ya, okey Okey. cikgu. Jadi baiklah, sekian itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi keberkesanan PDP, secara keseluruhannya, saya dapati murid dapat memahami konsep kata adjektif dengan baik. Hal ini dapat dilihat apabila murid berjaya mengenal pasti kata adjektif dalam teks dan juga menggunakannya dalam ayat yang dibina sendiri. Selain itu, penglibatan murid dalam kelas juga sangat aktif. Murid memberi respon terhadap soalan yang diajukan serta melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Ini menunjukkan bahawa pendekatan pengajaran yang digunakan berjaya menarik minat mereka. Di samping itu, objektif pembelajaran yang ditetapkan juga berjaya dicapai oleh sebahagian besar murid. Ini membuktikan bahawa aktiviti yang dirancang adalah bersesuaian dengan tahap murid. Akhir sekali, PDP berjalan dengan lancar kerana aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan yang telah dibuat dalam RPH. Seterusnya, antara kekuatan utama dalam PDP ini ialah aktiviti yang dijalankan bersifat menarik dan interaktif. Aktiviti seperti penggunaan gambar dan kad imbas berjaya meningkatkan minat serta fokus murid sepanjang pembelajaran. Selain itu, penggunaan bahan bantu mengajar juga sangat berkesan dalam membantu murid memahami konsep kata adjektif dengan lebih jelas. Murid lebih mudah faham apabila mereka dapat melihat
contoh secara visual. Di samping itu, penglibatan murid juga berada pada tahap yang baik di mana mereka lebih berani untuk menjawab soalan dan memberi pendapat. Akhir sekali, penyampaian guru yang jelas dan tersusun turut membantu murid mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah tanpa kekeliruan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti dalam PDP ini. Antaranya ialah perbezaan tahap penguasaan murid. Terdapat murid yang lemah masih menghadapi kesukaran untuk memahami konsep kata adjektif dengan sepenuhnya. Selain itu, kekangan masa juga menjadi salah satu cabaran di mana tidak semua aktiviti dapat dilaksanakan secara menyeluruh seperti yang dirancang. Seterusnya, penglibatan murid juga tidak seimbang kerana terdapat segelintir murid yang kurang aktif dan lebih cenderung untuk mendiamkan diri. Di samping itu, latihan yang diberikan mungkin masih belum mencukupi untuk mengukuhkan pemahaman murid secara menyeluruh. Bagi mengatasi kelemahan tersebut, beberapa tindakan susulan boleh dilaksanakan. Antaranya ialah menjalankan aktiviti pemulihan kepada murid yang lemah melalui latihan yang lebih mudah serta bimbingan secara individu. Manakala bagi murid yang telah menguasai kemahiran, aktiviti pengayaan boleh diberikan seperti membina ayat yang lebih kompleks bagi meningkatkan lagi tahap penguasaan mereka. Selain itu, guru juga boleh menambah baik PDP dengan menggunakan kaedah pengajaran dan bahan bantu mengajar yang lebih pelbagai supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Akhir sekali, pemantauan berterusan perlu dilakukan oleh guru bagi menilai perkembangan murid dan memastikan semua murid mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Seterusnya, elemen KPPB. Iaitu yang pertama kita ada relevance iaitu perkaitan. Yang kedua, kandungan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan harian murid. Yang ketiga, engagement iaitu pelibatan murid-murid itu sendirilah. Yang seterusnya, murid aktif melalui aktiviti interaktif. Yang kelima, enhancement iaitu penambahbaikan. Maksudnya daripada aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, guru akan sedar akan kekurangan dan kelebihan yang ada dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Jadi kita boleh melakukan penambahbaikan. Yang terakhir, terdapat penggunaan BBM yang membantu meningkatkan kefahaman murid secara menyeluruh. Kesimpulannya, refleksi RPH ini menunjukkan bahawa perancangan pengajaran yang sistematik dan berfokus mampu meningkatkan kebesaran PDP dalam bilik darjah. Melalui analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang dikenal pasti, guru dapat merancang tindakan susulan yang lebih sesuai dan berkesan. Pendekatan ini bukan sahaja membantu murid mencapai objektif pembelajaran, malah meningkatkan kualiti pengajaran guru secara berterusan ke arah pembelajaran yang lebih bermakna.